Saya baru saja collect 100 gram gold bar daripada Menara Public Gold HQ. Dan the moment saya ambil je 100 gram ni, peningkatan 100 gram adalah sebanyak RM15,000. 100 gram gold bar yang saya collect hari ini, saya lock secara easy payment purchase. Waktu tu ada lagi EPP. Harganya hanyalah sekitar RM46,500. Dan kini dah genap setahun baru saya ambil emas ini sebab nak tunggu desain baru pun. Dan hari ini peningkatan 100 gram gold bar hanya dalam tempoh 1 tahun telah meningkat sebanyak 28%. Saya beli pada harga RM46,500 bulan Mei 2025 dan hari ini nilainya telah meningkat kepada RM61,900. Kalau hari ini saya nak jual 100 gram gold bar ni, Public Gold beli pada harga RM57,500. Ini bermaksud untung bersih saya tolak harga DG buyback hari ini dengan harga waktu saya beli adalah RM10,900. Walaupun keuntungan saya lebih daripada 20% hanya dalam tempoh setahun, adakah saya nak jual? Saya tak akan jual sebab ini adalah simpanan masa depan saya. Saya hanya akan jual bila ada keperluan untuk capai objektif kewangan saya. So tuan-puan, kalau kita nak terus beli 100 gram ni memang sangat mahal. Kita boleh menabung sikit-sikit di dalam akaun Masgap. Mula serendah 1 gram yang pertama ataupun RM100 dah cukup. 100 gram boleh withdraw daripada akaun Masgap dan buat collection di mana-mana branch di seluruh Malaysia. Nak saya bantu simpan emas dengan ilmu, boleh refer pin video saya untuk daftar akaun secara percuma dan saya akan guide simpanan emas. Simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit.